Masalah yang berlaku di Selangor bukan masalah kita. Masalah yang dibuat oleh rakan kita, yang kita terpaksa menolong untuk memikulnya. Zam-zam ala kasar. Kita telah membuat keputusan untuk menyerahkan kerajaan negeri Selangor dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat. Alhamdulillah. Telah berjaya memerintah satu penggal kerajaan yang bersih. Tiba-tiba dijadikan masalah. Ya, betul ya. Mula-mula dikatakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim kedekut, bakhil, payah bagi duit. Ini apa ni? Saya nak bagi sedikit wang kepada saudara Samsul Iskandar. Dah dapat duit baru cakap. Bukan daripada kerajaan negeri. Ini bukan. Ini daripada gaji saya bagi pada dia. Ini dia, ini yang sebenarnya. Saya jumpa beliau. Dia kata duit negeri Selangor bukan duit saya. Itu duit rakyat. Saya tak boleh keluarkan duit itu dengan sewenang-wenang. Bapak ke negeri? PAS memilih dan menyokong Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar kerana amanahnya. Dia orang bayar berapa tu? PAS 20 tahun lebih di Kelantan memerintah kerajaan yang amanah. Kita lupa peranan PAS kita di Kelantan. Duduk ingat DAP yang baru sepenggal. Dia ingat Selangor yang baru sepenggal. Ada orang kita berasa Mengapa kita tak berasa 20 tahun kita merintah Kelantan? Sepatutnya kita kena sedar diri kita sendiri. Ya, betul juga. Kemudian Tan Sri Khalid dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang disebut dalam media. Buat dialog, ada ahli parlimen adun-adun mengemukakan soalan, Tan Sri Khalid jawab, dibantu oleh pegawai staf-staf Jabatan Menteri Besar dan JLC. Ramai kalangan ahli-ahli politik ini bukan ahli ekonomi, bukan ahli korporat. Sepatutnya kita jangan bercakap dalam perkara yang kita tak tahu. Kalau kita bercakap dalam perkara yang kita tak tahu, nampak bodoh kita. Amboi, ni apa dia ni? Itu dia. Diputuskan supaya Menteri Besar Selangor dihadapkan ke dalam panel Majlis Perkataan Rakyat, Majlis Persnen. Dibuat malam Jumaat. Saya terpaksa pergi untuk menjadi ahli panel yang sama. PAS 3 orang, DAP 3 orang, PKR 3 orang. Daripada PAS, Datuk Mustafa Ali, Salahuddin Ayub, naib presiden saya. Daripada PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution, Rafizi. Daripada DAP, Lim Kek Siang, Tony Puat, Anthony Dok. Berdepan dengan Tan Sri Khalid, dikemukakan soalan-soalan. Semua soalan dijawab. Dan beliau lepas jawab. Sehingga tak ada hujah bagi pihak yang menyoal dia. Semua yang hadir bersetuju. Dia orang bayar berapa tu? Kita dikejutkan supaya dikosongkan satu kerusi di Kajang. Kerusi yang sudah kita menang. Adun diminta letak jawatan. Kita diberitahu. Tak dimesyuarat pun. Sudah diberitahu. Kalaulah saya bincang dengan pimpinan PAS untuk kita kosongkan kerusi, nak tahu tak selesai. You gelak siapa? Kita menyatakan kita tak setuju. Ini bukan cara dia. Pilihan raya dah lepas. Rakyat baru lagi masuk pilihan raya. Nak pilihan raya pula. Ini tak betul. Bagi kerjasama, bagi sokongan. Oleh kerana kita sama-sama dalam Pakatan Rakyat, kita call anak-anak buah kita bekerja. Pergilah kempen. Menang calon. Dan kita sudah membuat satu resolusi, PAS akan ikuti pilihan raya di Kajang. Masalah siapa Menteri Besar tidak berbangkit. Ini keputusan. Punya bodoh, tak ada manusia dah. Lepas beberapa hari timbul masalah Menteri Besar. Nak tukar Menteri Besar. Mula tersebar surat-surat tuduhan terhadap Menteri Besar itu. Kita sebagai sebuah parti Islam, mesti tuduhan itu disaksikan, diolah dengan adil. Kalau tak diolah dengan adil, nak hukum begitu saja, zalim kita. Parti aku dan hang kedua apa? Keadilan! 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 Kita baca Quran. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung pada orang zalim, nanti dia samba oleh api neraka. Tak peduli. Kita parti Islam, kita baca. DAP dia bukan parti Islam. PKR kita tak tahulah dia terojok nak pada ayat Quran ni. Delegasi datang berjumpa dengan Datuk Seri Anwar, memaklumkan PAS membuat keputusan untuk mencalonkan Tengku Razali Hamzah sebagai Perdana Menteri. Yang mula-mula jumpa Tengku Razali PKR, ajak Tengku Razali masuk PKR. Lepas tu DAP berjumpa Tengku Razali, ajak Tengku Razali masuk DAP. Tengku Razali tak telio belaka nak masuk. Lepas tu rakan-rakan kita mai berjumpa, suruh PAS pujuk supaya Tengku Razali masuk PAS. Kita pun pujuklah dia masuk PAS, dia tak nak masuk PAS juga. Itulah ceritanya. Yang berlakunya. Orang lain pujuk dulu, bukan kita. Lepas tu orang pun mengendeng ke kita suruh pergi pujuk katil. Dia duduk bising-bising tu kita kena faham lah, itu hakikat yang sebenarnya. Nak tahu tak selesai.
Ya gelak siapa? Ini dia. Ini yang sebenarnya. Nak latih pemimpin ni banyak syarat-syarat dia. Antaranya mesti ada kebolehan, kelayakan dia untuk jadi pemimpin. Kepala dah tolak-tolak sikit. Alah, bini aku kesian. Kalau daripada awal lagi dia tidak ada kebolehan nak berdialog dengan lawan dalam Dewan Negeri pun tak boleh, macam mana jadi pemimpin? Ya, betul juga. Bukan dengan sebab perempuan, dengan sebab lelaki. Jadi yang sebenarnya sebab kita tolak calon di Selangor tu kerana tak layak daripada awal-awal lagi, bukan dengan sebab dia perempuan. Tak boleh, tak mampu untuk mengendalikan pemerintahan kerajaan negeri Selangor. Ustaz Adi dia tak melawak bapak ni serius. Peranan raja ada. Tapi ada kalangan puak-puak kita ni nak buat raja macam tunggu kayu. Lawan raja. Tak boleh, tak izin sekali-kali. Bukan kerana saya penatik ta'assub, tidak. Akhlak kena begitu. You cakap ni sebagai ketua UMNO cawangan ke? Akhlak kita orang Melayu sebagai orang Islam. Ini kita kena faham. Kerja kamu dakwah. Ish. Ini dia. Ini yang sebenarnya. Hanya buta mata, buta hati. Mengapa Pah atur 3 nama? Kebetulan mesyuarat suruh atur 1 nama. Pah minta nak atur 2 nama. Tak boleh, kena atur 1 nama juga. Tak paksa Pah. Tak peduli. Kalau atur 1 nama, Sultan nak pilih macam mana? Kemudian kita terima surat daripada istana. Semua parti naklah menghantar lebih daripada 2 nama. Bila suruh hantar lebih daripada 2 nama, lebih daripada 2 nama ni berlaku berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita atur senama, orang kata kita tak kerti bahasa. Jadi orang Pah nak suruh pemimpin bodoh ke? Bodoh sombong. Kita pemimpin Pah tak siapa tangga tu. Alhamdulillah. Jadi mereka yang berlainan pendapat dalam Pah ni, dia berasa nak tubuh parti, sila. Baik dia keluar di tubuh parti sendiri, senang. Jadi duduk dalam ni kalau ada nyamuk sekor, tak nak tidur, dia kata pun.